Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Hari ni Abang nak tunjuk perkembangan pecah koloni Pecah koloni daripada luar. 4 sarang Abang pecah koloni pada rasanya ada 2 bulan lebih. Kemarin kita tengok satu persatu di sini Abang bubuh dalam log. Tengok ni, kalau yang macam ni kalau sebulan lebih macam ni, sudah hampir 2 bulan ni, kemungkinan besar akan berhasil lah. Ini telur ratu dalam 3-4 biji saja ni. Bila sudah ada berkawan macam ni, cecah 2 bulan, insya-Allah berjaya lah. Yang ini pun bila macam ni, cecah 2 bulan, insya-Allah lah. Tapi hak ni kurang sikit. Ini Abang akan tunjuk lagi sekali. Takut jadi apa-apa yang kita tidak maulah. Topping Abang tak bubuh lagi lah. Tak ada 2 lagi. Yang ketiga, ini kemungkinan besar jadi . Tengok ni. Kemungkinan besar jadi ni. Yang terbaik daripada yang keempat-empat ni lah. Okay, tengok ni. Ada keluluk berkawan, ada aktivitas keluar masuk. Ni yang sudah berjaya lama dah. Abang tunjuk balik lah. Ini lama dah sudah berjaya ni, sudah sedut madu 2 kali dah. Macam ni. Okey. Yang Abang nak tunjuk satu lagi ni. Abang letak 7 hingga 8 biji telur ratu, tapi masih gagal . Ini special case. Ini Abang nak tunjuk. Okey, kita lanjut. Okey sahabat, yang ni sahabat. Ini yang berbubuh 7-8 biji telur ratu, tapi tengok sudah ditinggalkan ataupun sudah matilah semua keluluk dalam ni. Sudah tidak ada. Okey, jadi kita lanjut. Abang nak buka topping dia. Nak tengok kondisi apa jadi dalam tu. Apa kondisi dalam tu. Kita nak buka topping tengok apa jadi ni. Banyak kau dah. Okay. Kita tengok apa dalam tu. Okey, kita lanjut. Kita buka topping. Oh, kesian sebab tengok ni dalam ni ada anak keluluk seekor. Ada keluluk seekor. Kita tak tahu sama ada ratu ataupun tidak. Tapi yang peliknya sebab sarang ni Abang letak 7-8 biji telur ratu. Tapi bila 7-8 biji dan keluluk tidak ada macam ni, menandakan telur ratu itu tidak subur lah. Telur ratu dia tidak subur, sampai mungkin semua tidak tetas, ataupun tetas mati, macam-macam lah. Tak boleh dibantu dah ni. Kalau sahabat kita daripada seberang, penternak keluluk tu, dia panggil donor telur ataupun derma telur daripada sarang lain, letak dalam ni ni. Tapi ni tak boleh ni sebab ratu tak ada. Ratu tak ada. Yang 2 ekor tu anak kecil ni. Oh, ada lagi bukan 2 ekor rupanya. Ada 7-8 ekor. Nampak? Ada. Tapi semua senyap dalam sarang. Kita nak tengok sama ada ratu atau tidak. Kita potong macam ni. Oh, dalam sarang ni sahabat. Kita buat naik sarang dia. Baru kita tahu apa masalah ni. Kalau ada ratu, kita
cari telur lain, kita akan letak dalam sarang lain. Tengok, ada anak keluluk dalam ni, tapi ratu tak ada. Tengok, kita akan bongkar kalau ada anak keluluk. Tak boleh buat apa dah, itu muasalamah dah. Ni special case lah sebab special case sebab letak 7-8 telur ratu by right 90% jadi tu, menjadi tu, berhasil tu dalam tangan. Tapi walaupun 7-8 biji telur ratu masih gagal. Maknanya bukan semua telur ratu tu berkualiti tinggi kita letak tu kan. Ada yang tidak menjadi macam ni. Itu biasalah. Pecah koloni secara paksa tu sendiri pun tidak disarankan sebenarnya. Oh ni yang menetas tu daripada telur-telur ni. Daripada telur-telur ni. Dan telur-telur ni ada telur ratu di tengah dia tu, tapi tidak menetas. Dan tidak sempat dah untuk cover. Tengok, tengok telur ni. Telur dia sendiri tidak sihat sahabat, tengok. Telur dia berkulat Nampak sahabat? Telur dia berkulat. Itu telur ratu tu besar tu, kat tengah tu. Nampak telur ratu tu. Kita cuba koyak telur ratu ni. Telur ni pun tak subur tidak segar. Terus cuba ni satu telur ratu yang tidak. Cuba koyak telur ratu ni. Oh, jauh lagi. Perjalanan dia masih putih. Masih putih. Mungkin juga dia tidak cukup kaki tangan, tidak cukup keluluk ni. Keluluknya tidak cukup untuk menyelenggara telur yang ada dalam ni. Nak buat macam mana? Ini asam garam dalam menternak keluluk lah. Okey. Itu. Jadi apa yang hamba ingin buat? Lock ni akan hamba akan masuk dalam propolis perangkat. Lock ni hamba akan cuci bersih balik dan kita buat perangkat lah. Tak buat apa dah. Dia akan jadi perangkat dah lock ni. Lumayan juga madu dia. Adalah dalam 200 gram sekali. Sampai 200 gram ni. Madu dengan oil lah. Apa dah ni? Kita kena cuci sajalah. Tidak ada kelibat ratu. Maknanya ratu memang tak ada. Tidak ratu. Jadi yang ini kita akan terbalikkan. Buat beberapa ketika. Lepas tu kita cuci dan akan buat perangkap. Jadi itu saja. Ingat tu lah, pecah koloni secara paksa ini tidak semestinya menjadi walaupun kita letak mewah 7-8 biji telur ratu dia bergantung kepada banyak faktor. Dan 3 biji telur ratu tak semestinya tak menjadi. Tapi jangan cuba 2 ataupun 1 telur ratu. Itu hamba dah tunjuk dalam video sebelum ni. Letak 1 tak jadi, letak 2 susah untuk menjadi, letak 3 okey. 5 sedang-sedang, 7-8 mewah. Okey. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.